On switch, on kipas. Okey, kenapa trip? Okey, kenapa trip? Kalau cuba angkat, tak boleh. Kalau kita tutup kipas, kita angkat ni, okey, dia boleh. Tapi kalau kita on switch ni, dalam keadaan nombor 1 ataupun nombor 2, nombor 3, yang ni akan trip. Letak dekat kosong. Lepas tu kita buka plug ni. Tak trip. Tapi kalau kita buka load ataupun kita tekan nombor 1, okey, dia trip. Ini trip. Kalau angkat macam tadi dah, angkat trip. Melainkan kalau kita tutup yang ni ataupun tutup, jadikan ini kosong, ataupun kalau kita buat dekat lampu, kita tutup switch lampu ataupun switch kipas ataupun plug ke, kita buat macam ni, offkan plug ni, baru kita boleh angkat RCCB ni. Jadi masalah je kenapa dia boleh trip. Kalau kita tengok wayar ni, dia pergi ke sini lah, pergi ke plug. Yang hijau ni pula samalah, pergi ke plug. Wayar apinya sinilah, ambil dekat MCB, pergi ke plug. Sama je. Kalau kita check wiring, dia tak short pun. Kalau kita pakai meter ke, dia tak ada short. Kalau kita check dengan meter sekalipun, dia tak trip, dia tak short. Dia okey semua dekat plug ni. Kita dah check kipas ni, mungkin kipas ni yang bermasalah ke, dia short ke tak. Jadi apa yang menyebabkan dia trip ni? Okey, kita tengok dekat bawah. Bawah dia ada satu je, copper yang hijau ni satu je. Dekat atas ni dia ada dua. Ini satu, ini satu. Ada dua hitam. Dan kita tengok wayar yang besar ni, dia tak pergi ke sini. Yang hitam ni, dia terus pergi ke mana ni? Dia terus pergi ke sini. Yang hitam ni pula, yang besar ni, dia terus pergi ke sini. Dia terus pergi ke sini. Dia lalu ke bawah ni lah. Lalu ke belakang ni, naik atas. Jadi, kenapa dia tak sentuh ni? Sedangkan dua-dua neutral. Kalau dia bersentuh, yang ni bersentuh dengan yang ni, bahagian ni, kita sentuhkan dengan tebaga ni, maka sama ada yang ni ataupun yang ni akan trip. Sebab tu dia tak boleh sentuh. Pasal apa dia boleh trip? Kita tengok dekat sini. Hijau okey, hijau tak ada masalah. Yang biru ni pun okey, tak ada masalah. Yang bermasalahnya yang ni, hitam ni. Nampak tak? Kita sambung dekat sini. Ini sebenarnya untuk lampu. Semua lampu kipas dekat sini. Plug dekat sini. Plug ni, neutralnya kita cucuk dekat lampu. Sepatutnya pergi ke sini. Sebab tu dia trip. Pasal apa kita dah cucuk tempat yang bukan tempat dia. Ini tempat lampu kipas ni. Dia sepatutnya yang ni kita kena cabut. Dan kita kena pasang dekat tempat yang power ni. Sama ada plug ke, water heater ke, aircon ke, kena sambung kat sini. Jadi kenapa kita kena sambung kat sini? Kita tengok dekat sini lah. Kita tengok api dia tu. Api ni, dia ambil api daripada RCCB ni. Nampak tak? Dia kan kaki lipat ni. Dia akan agihkan ni lah ke MCB ni melalui kaki lipat ni, pergi ke wayar-wayar ni lah. Jadi api ni daripada RCCB ni, RCB ni nampak tak yang bawah ni, hitam yang besar ni, ini dia pergi ke sini, ke bawah ni, ke bawah ni, dia keluar sini lah, dia tak pergi ke sini. Yang ni pula hitam ni, dia lalu, dia turun, dia pergi ke sini, pergi sini. Jadi sebenarnya ceritanya, apinya kita ambil kat sini, hitamnya kita ambil daripada bawah ni, daripada RCCB ni. Sebab tu dia trip. Siapa kita dah cucuk tempat yang bukan tempat dia. Jadi tu ya sebab dia kenapa dia boleh trip. Jadi kalau kita buka yang ni, okay, saya buka je lah. Kita buka ni, kita tutup api dulu lah. Kita cabut yang ni dan kita cantum kat sini.
Okay, kita cantum. Buka balik RCB yang kita tutup tadi. Buka pelak ni. Dan kita buka kipas. Okay, nampak dia tak terik ya? Tak terik pun. Dan kipas pun pusing. Jadi sebab tu je kenapa dia boleh terik ni. Kita dah salah sambung neutral.